Makanan rebus lah aku buat cepat turun. Bila dengar kurangkan makanan rebus, kurangkan, aku rasa tak betul lah aku amal sebelum ni. Tahniah, kalau anda berjaya turunkan berat badan dengan makanan rebus, bermakna genetically badan anda boleh menerima makanan rebus untuk turunkan berat badan. Tetapi, kalau anda boleh turunkan berat badan dengan makanan rebus, tak bermakna orang lain boleh buat benda yang sama. Contoh macam saya. Kenapa saya makan setiap hari makanan yang berlemak dan juga makanan bersantan, berat badan saya boleh turun. Jadi, kita semua orang ni tak sama. Ada orang boleh turun dengan makanan rebus, ada yang tak boleh. Dan kebanyakannya tak boleh. Macam saya, masalah saya adalah makanan rebus ni saya tak suka, tak sedap. Kenapa saya nak makan makanan yang berebus, yang tak sedap untuk saya turunkan berat badan, sedangkan saya boleh makan makanan yang berlemak, yang bersantan, yang tak boleh menggemukkan saya, yang tak boleh menyebabkan sakit jantung kepada saya, yang tak boleh menyebabkan kencing manis, yang tak boleh menyebabkan gout, yang tak boleh menyebabkan macam-macam penyakit kronik. Sebab di dalam santan dan juga makanan yang berlemak sihat ni ada terlalu banyak bahan anti keradangan yang boleh melawan keradangan di dalam badan kita. Jadi apa salahnya kita sambil menurunkan berat badan, kita tingkatkan kesihatan kita dengan melawan keradangan yang berlaku di dalam tubuh kita ni dengan makanan anti keradangan yang tidak boleh menyebabkan kegemukan berlaku kepada badan kita, sebab semua lemak-lemak sihat ni akan ditukarkan menjadi tenaga terus. Dia tidak akan menjadi lemak di dalam badan kita. Makan-makan kurus.